Hai, have a nice day. Hari ini adalah pemasangan di Banting. Jadi untuk projek kitchen kali ni, customer kita buat 4G glass warna lavender dan juga 4G glass warna brown lah. Jadi frame menggunakan warna hitam. So kita buat untuk bahagian bawah concrete tabletop dan juga bahagian tall cabinet untuk oven, portable microwave dan juga ada bahagian dry kitchen dia. So untuk bahagian dry kitchen kita buat bahagian bawah menggunakan full aluminium, bahagian atas menggunakan full aluminium dan bahagian atas fridge cabinet. Manakala dekat bahagian sini akan ada dia punya island table lah. So island table ni mungkin akan pasang petang ni ataupun mungkin esok. Jadi ini adalah rumah baru yang di mana customer kita buat kabinet aluminium sebab dia adalah kawasan kelapa sawit lah. Kalau anda tengok dekat bahagian luar tu nampak tak kelapa sawit tu. Jadi bila anda rumah anda tu mungkin berdekatan dengan kelapa sawit dan mungkin anda pernah ada pengalaman kena serang oleh anak-anak, kabinet anda dimakan oleh anak-anak, maka anda kena consider untuk gunakan material aluminium kalau anda nak buat kitchen kabinet yang baru. Dan ingat untuk dapatkan quotation ataupun consultation untuk kitchen kabinet yang baru di rumah anda boleh contact saya atau mana-mana sahaja wakil Millennium Kitchen yang berdekatan dengan anda. Jadi ingat untuk buat kitchen kabinet make sure aluminium. Itu sahaja daripada saya. Okay deh. Bye.